pula 10 ml. Salah. Tadi dah masukkan epoxy resin dengan epoxy hardener, dah masukkan. Lepas tu kita kacau dia. Ni off lah. Kacau sampai sebati. Sampai ni jadi jernih. Okay, ni dia macam kabus kan? Dia jadi jernih. Okay, kacau 3 minit. Dia akan jadi sedikit panas. Suam-suam. Sementara tu boleh pilih lah nak acuan yang mana. Okay, lepas tu dah kacau, letakkan kitchen ni. Boleh zoom. Okay. Lepas tu masukkan ni dekat dalam ni, tuangan ni.